Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza ingin menceritakan tentang kisah yang berlaku di Batu Pahat Johor. Kisah apabila seorang lelaki berketurunan Rohingya yang telah merogol remaja berusia 17 tahun di sebuah garaj di sana. Kejadian berlaku apabila beliau yang menyamar gambar dan nama iaitu Arif Aiman di media sosial telah cuba memikat gadis-gadis jadi menantinya. Beliau yang juga merupakan bapa kepada 3 orang anak telah menabur janji palsu. Ini kerana beliau telah meletakkan gambar orang lain dan nama orang lain. Dan sehinggalah mangsanya tertipu untuk berjumpa dengannya. Dan beliau telah mengambil kesempatan merogol mangsa-mangsanya. Dan beliau sekarang ditangkap. Tetapi beliau tidak mengaku bersalah. Dan kepada remaja-remaja lain dan kepada orang luar di sana, hendaklah sentiasa berhati-hati dengan orang seperti ini. Ini kerana kita tidak tahu sama ada orang yang kita kenal melalui media sosial itu adalah orang yang sebenar. Ini kerana ramai yang telah menggunakan nama dan gambar orang lain. Apapun, semoga baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube kami yang dah 1.39k. Alhamdulillah. Dan sekiranya ada melihat ada iklan ataupun short YouTube-nya, teruskan menonton. Jangan skip ataupun melangkau. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Okey, dah taruh selalu.